Dia guru dari pondok, dia guru daripada universiti, dia guru daripada metafiz, dia ada, itu bukan urusan aku. Dia ada harta banyak mana, kereta dia mewah ke tak, bukan urusan aku. Tapi hakikat zaman ni orang macam tu. Orang lain nampak adab macam ulama, dia tak beradab pun sebenarnya. Nampak macam adab dengan ulama, maka adab dengan ulama, adab dengan kereta dia tu, adab dengan pakaian dia tu. Dengan Allah tak beradab, dengan Rasulullah tak beradab. Ya. Nampak Tugu naik kereta elok, raih. Tugu tak kereta elok, tak raih. Hari ni orang nampak adab tapi tidak beradab. Lebih lagi pada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Tu kita faham hadis man tawadhu'a li ghaniyyin salihin dhahaba thulutha dinihi. Saya pun sebelum ni tak faham hadis ni. Saya tengok syarah, nampak itu banyak. Tak apa. Alhamdulillah, itu penting mengaji, sama-sama mengaji lah dia panggil. Jadi kalau kita nak rendah diri pada orang soleh, sebab apa? Sebab Allah suruh. Rendah diri pada orang yang disebut kalau tak soleh pun orang biasa lah. Sebab Allah suruh kita rendah diri sama kita. Di segi ilmu, di segi ketaatan. Okey. Sebab apa kita merendahkan diri pada orang? Sebab Rasulullah ajar. Ni adab Rasulullah. Ini umat Nabi Muhammad. Kita nak ikut sunnah Nabi. Betul? Bukan aku nak harta dia. Aku rendah diri dengan dia, aku boleh kurang dia. Nanti aku boleh naik kereta dengan dia. Ini semua lingkup. Ini telah hilang agama dia. Hilang adab dia. Okey. Macam tu. Jadi kita ni ingat, guru ni ra'i semua. Orang alim ni ra'i semua. Orang soleh ni ra'i semua. Jangan beza-bezakan harta dia. Harta tu tak menunjukkan kedekatan dia dengan Allah. Bukan kata Tok Guru ni pakai Mercedes, dia paling dekat dengan Tuhan. Tidak, bukan begitu. Bukan nilai di sisi Allah begitu. Itu harta yang Allah beri kat dia. Ada orang sangat dekat dengan Tuhan, tak ada apa-apa. Rumah pun tak ada. InsyaAllah. Tapi ada jugalah Tok Guru yang dia kemewahan yang dia ada tu, dia juga dekat dengan Allah. Memang ada pun. Tapi bukan tentu. Tang hati dia dengan Allah SWT. Yang duk nilai harta ni kita. Allah tak nilai yang tu. Yang tu Allah bagi pada siapa yang Allah nak. Kafir ataupun Islam dapat. Orang kafir pun boleh naik kereta mewah. Orang Islam boleh naik. Tapi iman, taat, hubungan dengan Allah, cinta Allah dapat pada orang yang khusus saja. Orang yang tu istiqamah. Macam tu Jadi jangan kita hormat orang kerana harta dia. Ingat tu. Jangan kita hormat orang kerana kemasyhuran dia. Kerana pangkat dia. Jangan. Kerana Allah. Kerana adab Rasulullah. Itu saja. Ya. Bukan tak bagi hormat. Kena betul niat dalam hormat. Sedangkan Nabi itu hormat pada semua. Kaya atau miskin, Nabi bagi penghormatan. Pemimpin ataupun rakyat, Nabi hormat semua. Tapi hormat Nabi macam mana? Bukan sebab Nabi nak sesuatu. Kita buat baik yang PM, nanti PM buh 30,000 dalam madrasah. Jangan begitu. Hilang agama. Lontai habis agama pada diri kita. Jangan jadi pengampu untuk dapatkan dunia. Ampu tu ni lah baru guru kita, ini PM kita, ini apa nak sesuatu dari dia. Kita jumpa, salam dia kah, peluk dia kah, senyuman kita pada dia kah, kerana engkau hamba Allah dan Allah yang suruh kita hormat pemimpin. Sudah cukup. Aku adab kerana Allah. Hang nak bagi apa, hang tak bagi apa, aku tak apa kan hang. Macam tu. Terbahasa dah lah. Allahumma